Cerita kali ni sedikit pelik sebab dia bukan cerita aku, tapi cerita-cerita yang aku dengar daripada cikgu tuition aku masa sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ada macam-macam cerita diorang ni dan kadang-kadang aku lagi ingat apa yang diorang bercerita ni daripada apa yang diorang ajar dalam kelas. Sorry cikgu. Pertama sekali aku nak cakap adalah semua cikgu-cikgu ni dah hampir berpuluh tahun aku tak jumpa dan aku harap diorang semua kalau ternampak kisah ni kira halal Aku tak memburukkan cikgu-cikgu ni semua, cuma aku ambil cerita diorang dan aku buat video. Dulu aku masuk satu kelas tuition ni yang berdekatan dengan rumah aku. Masa ni aku nak ambil PMR. Kalau Jan Alpha ni tak tahu ni benda apa, boleh pergi Google. Dan cikgu ni dia ajar matematik. Tapi sebelum dia start mengajar, dia suka bercerita. Tak pun sambil dia mengajar, dia teringat suatu benda, dia terus nak bercerita. Ada satu time ni dia cerita pasal dia pergi Ganu. Dan dia cakap lah dia nak pergi beli kopok leka. Dan pada masa dia sampai dekat kedai kopok leka tu, orang kopok leka tu tak ada. Dan adalah orang dekat sebelah kedai tu cakap, penguli kopok leka ni tak ada, dia pergi tandas. Ya aja. Lepas tu cikgu aku ni daripada excited nak makan keropok leko, terus dia terbayang yang penguli tu keluar tandas, tangan dia baru lepas dan terus uli keropok leko. Dia pun auto cancel lah. Dan dia cakap lah kalau orang tu tak cakap yang penguli tu pergi mana buat apa, dia beli je kot. Aku pula yang mendengar cerita dia ni, cikgu, apa ya kaitan penguli tu pergi tandas dengan silibus PMR matematik kita ni? Ada berkaitan dengan algebra ke? Dan memang tak ada kaitan pun dengan cerita dan juga kita punya silibus pembelajaran ni. Cuma kita orang fokus lah sikit dengan dia dan tak mengantuk. Dan aku tak ada pun rapat dengan cikgu ni tau, tapi setiap kali dia nak buka je story live dia, aku akan terus autofocus high definition dekat dia. Cakap pasal suka bercerita, aku rasa cikgu ni pula dia ni sukakan cerita dan juga cikgu matematik juga. Cuma dia bukan suka bercerita, tapi sukakan satu series cerita kartun ni yang popular jugalah macam zaman aku budak-budak dulu. Tapi aku redesign sikit supaya orang tak dapat teka kartun apa. Dia sangat-sangatlah suka dan fanatik dengan kartun series ni dan pergi beli semua CD ataupun apa-apa media cetak digital pada kartun ni. Dia kalau boleh jadi kartun ni. Dan dia suka sangat sampai kadang-kadang kalau kita orang datang dia akan cerita pasal kartun ni lah. Suatu hari masa aku datang tuition dekat rumah dia ni, cikgu ni nampak muka macam hampa tau, macam baru heartbreak. Dia cakap dia baru tahu satu berita tergempar pasal kartun dia ni. Kata dia lah, kartun yang disuka tu rupa-rupanya ada bawa satu agenda yang tidak elok. Dan dia sangat-sangatlah tak boleh berkompromi dan betul ansur dengan keadaan ni. Aku tak nak cerita detail apa dia agenda yang benda tak elok tu. Yang penting dia tak elok. Masa tu depan kita orang dia pergi buang terus semua CD-CD kartun dia dan bermacam-macam merch lagi ke dalam tong sampah. Sebagai seorang kanak-kanak yang baru bersekolah rendah masa ni, aku macam tak percaya sepenuhnya tau apa yang cikgu aku tu cerita. Cuma aku tak ada bukti. Dan sesungguhnya lah kan, bila aku dah besar ni baru aku tahu sebenarnya cikgu aku tu terpercaya macam satu teori konspirasi yang tak betul. Yelah kan, zaman-zaman tak ada internet, orang-orang random mesej kita suruh reply mesej kita dekat 10 orang yang terdekat. Kalau tidak malam menimpa pun kita ikut je masa zaman tu. Dengan dah ada internet sekarang, semua benda kita boleh kaji selidik dulu sebelum kita buat keputusan. Tak bayun. Jadi kalau korang ada dengar apa-apa benda yang korang rasa macam muskil, cubalah buat usul periksa dulu sebelum korang berkongsi ilmu tu ataupun berita tu dengan orang lain. Kita berkaitan cikgu tuition lain pula. Masa ni aku sekolah rendah dan aku pernah ambil satu tuition kelas English bersama dengan seorang teacher ni yang fashion dia sedikit high class. Dan dengan penampilan dia yang segak tu, dia juga adalah pencinta haiwan. Dia ni pun minat dia bila free je dia nak share lah story-story dia. Aku tak rasa dia bela banyak haiwan, tapi memori aku yang aku ingat pasal dia adalah dia cerita pasal haiwan-haiwan. Suatu masa ni dia pernah datang ke kelas dengan tangan dia berbalut. Dan dia kata dia baru je kena cakar dengan kucing dia. Dia kata luka di tangan dia tu terkena jangkitan kuman. Cuma cara dia bagi tahu dia kena cakar tu macam dia tak rasa pun itu semua salah kucing dia. Yelah kucing, dia bukan faham pun kita dah bagi dia makan kenyang-kenyang, lepas tu dia cakar kita. Aku pun akan maafkan dia juga sambil cakap-cakap dia balik. Dan suatu hari ni dia pergi share kisah dia yang aku tak boleh lupa, iaitu pasal dia pernah membela seekor anjing masa dia kecil-kecil dulu. Okey, dia ni cikgu Melayu Muslim bertudung dan macam mana dia boleh bela anjing kan? Adakah dia mualaf? Bukan. Kisahnya bermula macam ni. Suatu masa dulu, masa teacher aku ni tengah budak-budak lagi, dia on the way balik daripada sekolah. Dan tiba-tiba dia terjumpa seekor haiwan. Haiwan tu adalah anjing liar. Tapi dia anjing comel. Dia macam tak bahaya pun bagi cikgu aku ni. Teacher aku ni pun apa lagi, dia terus suka dekat anjing liar yang comel tu. Dan lepas daripada tu, setiap hari dia datang dia bawa makanan ke anjing tu. Dan teacher aku ni cakap dia orang siap ada tempat lepak macam belakang semak. Dekat situlah dia orang chill, buat aktiviti, mengenali satu sama lain. Kira macam
macam bonding dengan bestie lah. Misi untuk belajar bersungguh-sungguh di sekolah bukan lagi misi utama cikgu aku ni, tapi nak pergi sekolah dan balik jumpa anjing. Dia kata lalu je area tu anjing dia akan terus pop up keluar pada semak di kebun dia. Lagi satu aku tak tahu dia dengan anjing dia ni bersentuhan tak, tapi entahlah, tu hal personal dia kan. Semua benda kita nak ambil tahu kan. Satu hari ni masa dia balik daripada sekolah, dia perasan yang anjing dia tak pergi kebun dia daripada semak. Dia pun tengok dalam tempat hangout dia dan dia perasan yang anjing tu tak ada. Dia pusing-pusing usah tengok semua benda, tak jumpa apa-apa pun. Yang jumpa hanyalah harapan yang sudah musnah. Dia pun baliklah, dan lepas daripada hari tu dia datang balik dan tengok-tengok, mana tahulah kan terjumpa. Dia pun carilah merata-rata semua tempat dan tak ada juga. Teacher aku ni cakap dia rasa anjing dia tu kena tangkap dan dibawa ke tempat lain. Sebab anjing bukannya haiwan yang suka-suka je lari daripada tuan dia kan. Dan aku rasalah kan teacher aku ni walaupun dia dah besar dewasa ni, dia macam masih terfikirlah pasal anjing tu. Apakah nasib dia sebenarnya? Dia memang hilang kena ambil ke? Dia pergi buang air besar kat mana-mana lepas tu dia lupa jalan balik? Dan nasib anjing tu pun wallahualam, kita tak tahu apa jadi dekat dia sebenarnya. Kalau dia hidup lagi time tu dan dia kena tangkap, betul lah kan, mungkin dia pun rindu dekat teacher aku ni sebenarnya. Dan itulah beberapa kisah cerita-cerita daripada cikgu tuition aku ni masa sekolah dulu. Cerita ni aku buat atas dasar menghargai Hari Guru yang dah makin dekat ni. Aku harap cikgu-cikgu dalam cerita aku ni semua dalam keadaan yang sihat dan juga walafiat. Kadang-kadang kita ni sebagai pelajar muda ataupun tua, kita memang suka kan cerita-cerita masa belajar ni. Jadi dengan cikgu ni berkongsi pengalaman diorang ni, kadang-kadang bolehlah juga bagi kita orang ni pengajaran dan hilang mengantuk. Tapi kan, apalah pengajaran dia kan cerita kopok lekong dengan cerita anjing tu. Entah. Hai semua. Di samping aku tengah record audio untuk end credit ni, Komik Sumi sekarang dah sikit lagi dah nak siap. Dah nak print dah. Minggu depan ni akan print. Dan sekarang ni aku akan buat teaser sikit lah cerita Sumi ni berkaitan apa. Kisah dia ni adalah berkenaan dengan Sumi yang duduk dekat dunia yang biasa dia ni, comel, kartun. Satu hari dia terjatuh ke dalam dunia lain di mana dia berjumpa dengan kawan baru yang bernama Mal. Diorang akan tepui beberapa dugaan dah untuk tolong Sumi ni balik ke dunia asal dia. Dan kepada siapa je yang baru masuk dah lama tak tengok channel Sumi ni, aku akan datang dekat event PBA KL, Pesta Buku Antarabangsa, pada tarikh 29 Mei 2026 hingga 7 Jun 2026. Dan last kali korang boleh dapatkan animal pin Sumi Aziz sekarang dah dijual dekat Shopee dan juga TikTok. Harga Sumi Cookies combo dengan Sumi Koko sekarang dapat daripada RM64 jadi RM59 sahaja. Siap dapat percuma stiker kitchen lagi tu. Dan juga setiap pembelian Sumi Koko combo berapa-berapa pun akan dapat percuma kitchen juga sampailah sebelum start Pesta Buku 29 Mei ni. Dapatkan sekarang sementara stok masih ada. Okey, bye. Assalamualaikum.